prank ni adalah prank. Oleh mak bukan tahu. Dah main cicik je ni. nak duduk mak ni payung Aku kangen nak mati juga lah. Hi guys, welcome back to the channel Ai. Habis dah ni orang susah kali. Saya tahu saya takkan kena reject. Alright guys, so saya ni makan ni kat sini. Hari ni guys, sebelum tu, hari ni sebenarnya Mak nak mari Kelantan. Nak tengok dia punya menantu ni lah, nak beranak dah. Lepas tu tak jadi sebab ada hal dekat Terengganu, tak nak elok. Mungkin dalam masa 2-3 hari lagi boleh sampai. Jadi, saya hari ni nak prank Mak. Sebab nak mari hari ni, sebab tak semari dah. Ini ni, biar nak prank hari ni. Tak semari sangat. Yeah boy. Jadi, prank apa? Oh loh. Tu ingat nak ayat prank apa dia dah. Okey, jadi prank ni adalah prank Oyak Fira bang. Oyak Fira sakit perut nak beranak dah. Sakit perut nak beranak. Sama lah tu. Prank mah Oyak ke dia sebab dia Oyak gini lah. Gapo-gapo Oyak lah. Memanglah sama gitu dah. Jadi takut dah nanti kalau macam tu Oyak. Lepas tu Mak pun Oyak. Tak apalah, benar dia. Sebab biar Mak rasa bersalah sikit. Lewat mari dah. Kalau Oyak kalau prank beranak dah, Mak pun alhamdulillah. Jadi Papa Mama down and kita sekarang ni bawa balik dari Patah benarnya. And nak buat lewat sikit, takut Mak tidak awal pukul 9, pukul 10 tu memang tidur dah. Jadi kena call awal sikit. Okay, jadi jom kita call. Kali nak tengok saya kan lah. tunjuk je lah. Tunjuk je lah. Betul ni. Janganlah pakai flash. Tak record ni. Maksudnya saya sakit. Dia kan saya sangat. Awak letak bawah dulu telefon tu. Saya nak pusing tu. Awak bubur kain dulu nyandar je. Tak payahlah. Sakit. Tak payahlah tunjuk gitu. Santai, relax je macam. Pergi perut lah. Pandang aja. Saya tak masuk capuk Ada bukanlah masuk capuk. Bukan konten. Apa behel anak YouTuber nak tepung YouTuber. Tapi kali ni kena lah Mak kali ni. Belum ni tak kena. Okay. Kayaknya saya letak ni. Letak tu janganlah ni. Jajak saya tengok dekat kamera. Dia cerah kau tu. Ma online lah. Kat lalu ni. Assalamualaikum lah. Gitu. Tak payah. Kenapa sangat lah tiba-tiba tak payah ni lah. Tak payah pakai flash je. Alright guys. Jadi kita berhenti sekejap. Naik kan? Bismillah. Naik kan? Okay. Mama ayat dah adik apa tu Ma ngoh dulu pergi hospital ni. Ngoh nak beranak. Bukan Fira ngoh nak beranak tu. Kau nak buat Fira tapi tak berhasil pun asal selalu kita nak beranak bunyi gitu. Ngoh nak beranak tu. Lepas tu mana ni Mak? Mak tak boleh mari ke? Tak boleh mari tak apalah. Mak mari nantilah deh. Takut tak dah siang pula Mak lewat. Ya biar muka dia salah. Tapi tak pakai tudung ni. 1, 2, 3. Kali nak kecek Mama Papa. okey. Dua anak dulu Fira dah. Mak kan Mak tak kenal lagi. Angah telefon. Kau ada mai je. Tak aku tu. Tak akak tu. Belum mai je. Mama. Tak apalah. Ya tak akak. Kali. Biasalah kali kedua Hamzah mari akak. Hamzah tak cakap takut tak leki bola. Dia tengok miss kau dua kali terdebat dah. Tak angkat dia
tu. Assalamualaikum. Dah lama duk bila air. Oh, dok bila air dak angah nak oyak ni angah nak pergi hospital ni mah. Ya. Oh. Dah ada tanda dah ke? Sakit dah. Dok nak tubik dah tu. Ya. Tak apalah angah oyak je kemar kalau mak tak boleh mari tak apa. Tak apa. Kau tengoklah dulu kan ni mak bercakap dengan abah dulu dek. Takut esok mak tolak pagi ke magi dek. Dah tak apa, males lah dulu tu nanti tak apa. Olah mak bukan tahu. Dah main ada tanda-tanda dah ke? Oh. Tak apalah mak doa je dulu deh. Moga mudahlah ustaz. Angah tak usah kata insya-Allah. Tak sabar dah tu. Angah doa banyak-banyak. Angah nak masuk ke dalam tu tapi yang bagi dah. Doa ingat tunggu mak. Apalah. Jangan sedih. Dah malah duk tunggu mak. Alamak mari. Kita molek. Hai. Apa dia cadar dah Tak apa-apa nak andui nak gini. Ma kalau ma mari betul ada dah molek ma. Oh, lama mari tak dia nak molek dah ni. Cucu tunggu ma. Keluar gani lah. Perancangan kita tu lagilah. Tak sama dengan perancangan tu kita dengan perancangan Allah ni lain. Tak gani. Ni nak buat ni tu apa yang cuma ni angah hoyak kemas lah. Mana tahu aku malam ni mana nak mari ngabuk. Mok ada tak tidur sini pula. Mok ada. Mok ada. Bawa mak mok ah. Cicik je ni. Nak duduk rumah ni panjang tak boleh. Kita nak pergi mari cek tiga dia tak boleh. Tak apalah. Lepas tu mak nak suruh magi kelas tu. Ada ikut kangoh nak mada juga lah. Abu duduk mana? Abu duduk dapur. Bawa balik mak bawa muk pergi kedai makan nanti. Dah boleh ke tak mah? Nanti sekejap mari kat abang sekejap. Tak tanya dah. Tak apalah. Angah ni buat benda Angah ni. Tak ada buat benda. Mak dah ikat Angah ni. Dah Angah yang dah kan. Nak beranak dah. Boh. Bila Angah ada wigi dah ni boh. Oh. Tak dengar bunyi telefon. Angah tak apalah, okey. Abang nak mari tak? Kadang Angah royak dok tu tunggu abang dengan mak dulu. Boleh tunggu pula. Boleh je tunggu. Dak boleh je tunggu kalau dak nak induce ni. Dah mana Angah tahu mah. Alah boleh je tunggu lepas esok. Tak tahu awak ni. Tak tahu awak ni sakit sangat nak pergi hospital. Nak pergi hospital dah kereta dah. Mama papa ada ni. Apa okey lah. Abang mari bila? Nak suruh pergi bila? Malam ni ke esok? Awang takut malam ni lalu tu. Takut lewat-lewat hantu bik. Ingat nak mengabuh mari lalu. Tapi takut lah kerja abuh dengan mak pula lah tinggal tu apa tu barang orang nak mari tengok tu. Apa mak telefon je lah ke tu. Sampai ke tengok. Telefon ke dia royak ke dia kan ni. Royak mari nanti lah. Royak dia mari nanti. Dia kata tak ada mari nanti tak tahu bila pula. Tak apalah. Batal dulu dia suruh mari dia lah. Dah tu Hamzah kan ni Hamzah. Hamzah royak ada bola 3 hari tu. Ya, ada nama bola. Ya, ingat. Yelah abang nak tengok cucu kot. Dah nak mari malam ni lalu ke? Agaknya apa? Pergi hospital tu. Ni anda pergi hospital ni. Abang pergi mari ngatak baju kita je lah abang. Tak apalah abang. Apa? Tak apa lah, apa-apa je. Tak apalah, apa-apa tidak je. Peta mana? Peta ni peta rumah. Rumah mama.
Ini papa, tengok papa. Bah, cucu nak tunggu abah tu. Tak saya beranak lagi ni. Dia tunggu abah Wah, abah duk biasa abah 5 bulan, Pak. Dia tunggu. Yalah ni, tunggu tuk gana ni. Tak saya beranak lagi. Abah lain dah. Abah macam mikir dah nak mari dah hari tu. Mari pergi klinik dah. Mari duk berasa-berasa. Pas malam duk tunggu-tunggu. Dah lagi ni. Hari ni pun okey lagi boleh gerak atas jalan ni. Tunggu tuk lah. Ingat lagi tunggu. Dah mau sakit perut malam kan tak percaya. Tapi kalau Angah dah kalau Angah telefon kali ke. Ngapa? Macam dengan mama. Tapi kalau Angah telefon Nama tak charge. tapi kalau Angah telefon sekali lagi macam royak Fira nak beranak dah tu tak prank dah tu prank ni sekali je. Bukan macam musang kambing diri ni. Membayar dok ni prank pula ni. Betul-betul Cobaan. Pak, kita ni jadi orang luar benda. Aduh. Kalau fikir dah ada esok buat ada dosa buat ada macam-macam dalam kepala ni. Lepas tu kan tu boh nak mari bila boh? Hari Senin kan? Ya, hari Senin ni nak mari. Apa hari hak ni ada orang ketengok mari hak patuang tu. Yalah. Dia nak mari tengok projek. Ya. Jadi Hari Senin tu apa saya ada tanya bola boleh Pak? Tapi kalau kata dia sakit kita pergi je. Tinggallah bola tu esok lah. Apalah, okey lagi ni ko. Main papan. Dia buat. Ya berapa? Ini lah. Mak boleh tengok bukan mak boleh rasa. Mak boleh tengok sikit sebanyak. Tahu. Memang tahu dah sikit pas muka. Nampak melibat Kafira ni mak tak mau dah takut ke tu takut dah. Tapi boleh kena bukan. Dan. Tengok cuma berasa macam was-was. Hari tu tak visi tau. Hari ni visi tau. Itu pakai telefon kita. Situ sok dah Pak. Ni biasa wisi. Ini aku wisi dah ni. Dia mari dari atau apa telefon ya. Dok mak tak ada jawapan tadi. Dia tak tahu kena tanya abah dulu. Tu tanya abah tu. Bukan dengar mana-mana ni tahu je lah apa nak kagum mati. Yelah. Lewat lah kan hoyak abah mari juga abah. Kan hoyak gitu. Abah. Tunggu. Hoyak ke doktor tunggu abah nak beranak. Tapi tanya dia boleh dulu. Boleh rumah ai. Dia. Aduh, insyaAllah hari Senin ke mari insyaAllah deh. tak apalah kalau kita Angah saja buat konten apa tu tukar tarikh sangat. Apa sebab gini baca apa 15 macam dia kata. Buat terus dia. Nombor lah apa. Boh. Sebab Papa dah ingat. Tak kira buat sikit boleh duduk luar tak suara nama sangat apa kata. Papa dah ingat kau abah prank dah tak jadi mari. Maklum lah YouTuber juga. TikToker. Aku abah prank tak jadi mari kapan-kapan siapa. Depan dia saya prank pula bang, bukan prank pula. Prank mari ayat lama balik lalu. Tu prank sama betul. Prank hati wiga amat tu. Tak apalah. Cepat mana? Buat fikir apa jalan ni. Jadi boleh waktu.
Kalau malang Dah apa lah abah. Mama. Oh ya. Ya. Jangan hati. Jangan pasal hati kembar deh. Aduh. Ma kena sipir baju siap-siap dengan abah tu kalau nak beranak tu mana mari. Kena tolak lah tu. pakai ambil beg lah tu. Juga ni. Dah nak mari 3 jam juga Mama kena standby lalu baju-baju. Amal pula buat prank pada tengok Mana buah kat YouTube siapa tu? Dia tiang lah Mama. Mawa. Asli channel. Dalam apa? Angin buat konten ke ni? Ya. Aduh, kena prank sungguh dah lah ni. Benda ni payah nak kena mak. Gimana pergi makan ke? Ada ni rumah ayah Mak. Dah bayar lah. Dah apalah. Okey, Assalamualaikum mak tu. Malam. Sana belakang ah. Salam. Semoga dipermudahkan semua. Aduh. Abah apa? Muka abah dia macam dia serabut apa macam dia tak tahu nak mikir nak gimana ni. Nak pergi kat ni kau on dulu. Aduh lah. Habis lah dah kata gambar. Alright guys. Lama ni bijak. Lama ni tahu dah. Dia belakang lagi lah. Ini dah ada lah. Kali ni kena. Kan mah. Abah pun beleng ada kejap. Nengung abah tu kan Okey jadi itulah sedikit sebanyak kita punya prank pada hari ni. Okey guys. Kau nak panjang lagi? Nak panjang lagi? Nak prank Mama pula? Berani kan prank Mama? Dia baru prank Mama. Duduk dekat je. Okey guys, jadi sampai kat sejelah konten kita pada hari ni. Kita jumpa di next content. Bye. Assalamualaikum.